Assalamualaikum and hai semuanya. Selamat berpuasa bermana ucapkan buat semua. Tengah tercari-cari ke tu resepi apa, menu apa nak masak buat berbuka nanti. Kali ni bermana kongsikan resepi nasi ayam Malaysia. Malaysia chicken rice ala bermanis. Jom kita tengok cara dan bahan-bahannya. Resepi yang cukup mudah dan lengkap sesuai sangat jadikan juadah buat berbuka nanti. Jom. Okey, mula-mula potongkan kasar-kasar kita punya halia dengan bawang putih. Ini semua bahan-bahan yang kita nak buat renyah ayam sekali dengan sup ayam. Lepas tu untuk bawang kecil iriskan nipis-nipis macam ni sebab nanti Bumani nak tumis darat je. Untuk bawang putih dengan halia tadi Bumani guna dalam satu besar ibu jari macam tu dengan 5 ulas bawang putih, 3 biji bawang kecil macam ni. Ini dia sampai nipis-nipis sebab nanti kita nak goreng je. Okey, kemudian masukkan biji ketumbar dalam sebatu. Tumbuk sampai hancur. Lepas tu bolehlah masukkan kita punya jintan manis, jintan putih, masuk dalam sebatu, tumbuk juga, tumbuk sampai hancur. Pastikan kita punya biji ketumbar, jintan manis, jintan putih tadi kita basuh bersih dulu, bilas dengan air. Okey, tips nak bagi senang tidak tumbuk biji ketumbar, jintan manis, jintan putih ni kan, kita rendam dulu 2-3 minit dah jadilah. Basuh dalam air, kemudian frostkan, bolehlah tumbuk. Seterusnya tumbuklah kasar kita punya bawang putih, kita punya halia. Untuk bawang putih dengan halia ni kan tak perlu nak tumbuk sampai hancur halia pun tak apa. Tumbuk kasar-kasar gitu je. Macam ni sikit-sikit ni dah okey. Okey, untuk ayam ni Bumani guna dalam seekor ayam. Tapi tak besar mana lah ayam tu. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Itulah tapi Bumani potong 14. Tapi tu pun kawan nak besar mana potong ayam tu kan. Seperti biasa Bumani suka gunakan sedikit tepung lah. Kita nak hilangkan bau ayam tu. Tak perlu nak banyak pun. Cukup kita nak rata-rata kat seluruh ayam tu. Tapi tak kawan contoh ada macam tips lain kan, macam nak hilangkan bau ayam tu, boleh komen kat bawah tau. Kita sama-sama belajar kan. Agak-agak ayam macam ni lah. Sampai dia rata kat seluruh ayam tu. Macam ni boleh cuci dengan bilas bersih dengan air. Okey, tengok ni ayam kita dah siap cuci lah, dah siap bersih, bilas dengan air kan. Jomlah kita start masak. Okey, mula-mula kita masukkan semua ayam kita tadi tu kat dalam periuk yang kita dah panaskan. Guna periuk besar lah, senang sikit kan. Lepas tu masukkanlah bahan-bahan yang kita tumbuk tadi, halia, bawang putih, jintan manis, jintan putih, biji ketumbar. Masuk semua. Bila dah masuk macam tu, bolehlah masukkan air. Manis bubuh air sikit kat dalam sebatu. Apa sayang kan ada lekat-lekat sikit bahan kat dalam sebatu tu. Masuk air dalam tu. Lepas tu bolehlah curah kat dalam kita punya periuk ni. Untuk air kan, bubuh air tu sampai dia tutup semua ayam ni lah. Nak renyah ayam kita ni kan. Nampak tu kita punya sup pun dah betul kawannya, dah mendidih juga sikit kan. Untuk ayam tak perlu nak masak lama pun. Agak-agak dah 3/4 masak macam tu, bolehlah angkat dulu. Sebabnya lepas ni kita nak goreng lagi ayam tu. Bumani ambil bahagian yang macam isi-isi lembut, yang bahagian yang besar lah. Kepak, peha, isi-isi macam ni Bumani angkat dulu. Untuk yang bahagian ayam yang kecil-kecil tu kan, Bumani biarkan dulu kat dalam sup ni. Sebab nama pun sup ayam kan. Biarlah ada juga ayam-ayam kat dalam kita punya sup ni nanti. Tak dalam makan nanti sup kosong je kan. Yang macam bahagian leher ke, bahagian tulang tu biarkan je lah kan. Untuk ayam yang kita angkat ni, kita tepikan dulu biar dia sejuk suam macam tu dulu kan. Nampak tu kuah sup kita dah mendidih elok dah. Wow, dia memang wangi. Nampak tu ada juga ayam-ayam dia kan. Tak adalah orang kata sup kosong. Memang betul-betul ada ayam. Masuk ayam kita kan. Memang wangi lah sebab kita bubuh dengan daun pandan semua tu kan. Memang wangi. Biar je lah merenyah lagi sekejap kita punya sup ni kan. Jom kita perak ayam-ayam kita dulu. Banyak ni lah kiranya ayam-ayam yang Bumani dah angkat daripada renyahan sup kita tadi tu. Jom kita tengok bahan-bahan kita nak perak ayam kita ni. Okey, untuk ayam banyak ni kan Bumani punya 2 sudu besar makan sup kita punya sos tiram. Kemudian masukkan juga 2 sudu makan sup kita punya sos cili. Untuk sos cili dengan sos tiram ni kan nak ikutlah, nak guna jenama apa pun boleh. Tapi untuk Bumani guna jenama Kimbo tu. Bumani suka jenama ni. Tapi terpulang kawan, jenama apa pun tak ada masalah. Kemudian masukkan 2 sudu besar makan sup kita punya kicap lemak manis. Untuk kicap lemak manis Bumani guna acak jalin tu. Sedap. Kemudian masukkan jugalah 2 sudu makan sup kita punya honey, kita punya madu tu kan, untuk perapan ayam goreng madu kita. Lepas kita dah bubuh semua bahan ni, bolehlah gaul-gaulkan rata kat seluruh bahagian ayam ni. Peraplah 20 ke 25 minit macam tu. Jomlah kita sediakan nasi pula.
Nasi ayam kali ni Bu Manis guna beras putih biasa tu je, tapi kawan-kawan nak guna basmati pun boleh. Kemudian ketuklah serai kita kasar-kasar macam ni, nak bagi bau tu keluar, bau serai tu keluar kan. Lepas dah ketuk dengan serai tu, tiriskan kita punya bawang putih, halia, bawang kecil, sebab lepas ni kita nak tumis. Untuk tumisan untuk nasi kita, Bu Manis ada bunga lawang, kulit kayu manis, daun pandan yang disimpul dan sedikit margarin. Itu sahaja. Ini semua nanti kita nak tumis, nak bubur kat kita punya nasi. Ni beras putih tadi yang dah siap dicuci bersih, dah bilas dengan air dah. Bu Manis tak adalah rendam ke apa kita punya beras putih ni kan. Tapi kalau kawan-kawan guna beras basmati, ada kena rendam dululah. Untuk sukatan nasi ayam ni kan, Bu Manis guna 2 cawan beras dengan 2 cawan air rebusan ayam. Kemudian untuk tumisan kita punya bahan untuk nasi ayam ni, masukkan sedikit minyak, masukkan sedikit margarin, kemudian bolehlah masukkan serai yang diketuk tadi bersama dengan daun pandan yang disimpul. Gaul-gaul lah, bagi naik bau sampai meja ni tu cair dan sampai naik bau lah orang kata kan. Sampai kita punya daun pandan, kita punya serai tu naik bau. Kemudian bolehlah masukkan bunga lawang dan kulit kayu manis, masukkan juga bawang putih, bawang kecil dengan halia yang dihiris tadi. Tumis sampai naik bau, sampai bawang kita keperang-perangan. Macam tu memang wangi. Nampak tu kita punya bawang kita pun dah keperang-perangan kan. Bau pun dah naik semua dah. Bolehlah angkat terus kita punya bahan tumisan ni, masuk terus kat dalam kita punya periuk nasi tadi. Kemudian Bu Manis masukkan dalam setengah sudu kecil sebut kunyit, itu nak bagi warna lah kita punya nasi ayam tu kan, nampak menarik sikit. Kemudian Bu Manis masukkan juga 2 sudu kecil garam. Lepas tu macam biasa lah, gaul rata semua-semuanya, bagi kena kat kita punya beras tu kan, bagi serata. Sebab lepas ni kita nak tanak kita punya nasi. Macam ni kira dah okey dah lah. Bolehlah masak kita punya nasi tu. Alhamdulillah, siaplah kita punya nasi ni kan, nasi yang kita tadak tadi. Tengok tu perjalanan dia elok je. Tak orang kata tak lembik, tak mentah. Kita elok lah. Memang sukatan ni memang elok kalau kawan nak ikut. 2 cawan beras, 2 cawan rebusan air. Memang wangi betul lah kita punya bau nasi kita ni kan. Macam ni bolehlah. Biarkan sekejap kita nak settlekan, lengkapkan kita punya sup tadi tu. Sup tadi tak siap lagi. Okey, guna kuali yang sama, kita masukkan sedikit minyak untuk kita nak tumis. Kita nak tumis lah bawang kecil yang kita dah hiris halus tadi tu kan. Bawang kecil ni kita goreng dia, kita tumis dia sampai naik bau, sampai ke perang-perangan. Sebab lepas ni kita nak masuk kat dalam kita punya sup tu. Macam ni ke perangan macam ni, dah okey lah ni. Boleh terus angkat macam ni, masukkan kat dalam kita punya sup. Masukkanlah terus kita punya tumisan bawang ni, bawang kecil tadi kan, masukkan rebusan ayam kita ni. Macam ni orang panggil tumis darat. Sup tumis darat. Bu Manis memang suka sup jenis tumis darat ni, dia wangi tau. Bolehlah masukkan kita punya irisan daun bawang, kita punya daun sup semua tu pun boleh masuk sekali. Biarlah dia merenyes sikit lagi sekejap kan. Gaul rata. Memang wangi betul lah kita punya sup ayam kita ni. Dan Bu Manis tambahkan 2 sudu kecil lagi garam. Untuk garam ni ikut selera masing-masing tau. Ketika kawan rasa dulu, kalau kurang masin masukkan lagi garam. Seterusnya jom kita buat kuah cili kita pula. Untuk kuah cili ni Bu Manis guna halia, bawang putih dengan cili merah. Untuk halia Bu Manis guna dalam setengah ibu jari macam tu. Bawang putih Bu Manis guna dalam 7 ulas macam tu, dengan cili merah dalam 6. Manis potongkan kasar-kasar, hiris-hiris macam ni kan, supaya senang nanti kita nak blender. Masukkanlah semua bahan yang kita dah potong kasar-kasar tadi kat dalam blender. Kemudian masukkan 1 cawan air dan 250ml macam tu kan. Kemudian bolehlah start mengisar. Kisarlah kita punya bahan yang kita dah potong kasar-kasar ni sampai halus, sampai betul-betul hancur semualah. Macam ni kira dah okey dah lah. Lepas ni boleh terus masuk dalam periuk, boleh masak atas api. Masak kita punya cili semua ni kan, sampai betul-betul masak lah. Lepas tu Bu Manis tambahkan air sikit dalam yang sambil gisar tu kan, sebab sayang bagi-bagi cili gisar tadi kan, yang lekat-lekat dekat gisar tu. Kemudian Bu Manis masukkan dalam 1 sudu besar makan sup gula pasir. Kemudian 4 sudu makan sup cuka makan. Bu Manis guna sukatan guna sudu
masuk makan ni tau. Tapi kawan tak ada kan. Nanti agak-agak je lah guna sudu makan biasa tu pun boleh. Kemudian Bu Mani masukkan 1 sudu kecil garam. Kemudian Bu Mani masukkan juga 1 sudu makan sup sos cili. Kemudian kacau lah kita punya kuah cili ni kan sampai betul-betul masak. Macam tu. Nampak dah menggelegap dia macam ni. Bolehlah kita tutupkan api. Ni kira dah siap dah ni. Okey, dah settle kita punya kuah cili ni kan. Boleh kita gorengkan ayam yang kita dah perap tadi. Ayam goreng madu kita kan. Goreng. Masukkan je semua ayam tu. Goreng bagi betul-betul masak. Sebab tadi kita remeh kita rebus kat dalam sup tu 3/4 masak tu kan. So untuk ni, untuk goreng ni, goreng bagi betul-betul ayam kita betul-betul masak. Lagi satu cara kan, kalau kawan tak nak goreng ayam ni pun tak apa. Kawan-kawan boleh juga bakar kat dalam oven pun boleh juga, tak ada masalah. Macam ni kita dah siap lah kita punya ayam goreng madu ni. Bolehlah angkat kita punya ayam goreng madu ni. Bolehlah lepas ni hias macam ni. Hidangkan ayam goreng madu kita ni sekali dengan salad, tomato, timur macam ni. Abang nampak selera kan. Kiranya hidangan nasi ayam ni, menu nasi ayam ni memang orang kata memang lengkap lah kan. Sesuai sangat dijadikan juada buat berbuka puasa nanti. Ada dia punya salad dia, sayur dia, ada dia punya kuah sup, ada dia punya ayam, nasi. Kiranya memang orang kata sesuai sangat lah dimakan waktu berbuka puasa ataupun bila-bila nanti nak buat pun boleh juga. Semoga resipi kali ni memberi manfaat buat kawan-kawan yang menonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share and komen ya. Selamat mencuba dan selamat berbuka ya Bu Mani ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jangan lupa like dan subscribe dekat Bu Manis ya. Semoga semua sihat dengan selamat berbuka.